Gerbang Malam Food Festival at Pesta Pulau Pinang akan berlangsung pada 6 Disember 2025 sehingga 10 Januari 2026. Nantikan booth menarik daripada barisan influencer. Kita ada Choi Faris Azri, booth dari Linda, Ali Kokotia Kerang, Sapa Gonjeng. Dan nak bagi 2 biji motor dekat hampa yang datang dekat event ni. Barisan influencer yang akan hadir memeriahkan event ni ada Kak Tabau, Aisyah Pak Karim, Binat Review, Kembara Live, Abu Mamu, Nipur Desa, Lia Syahira, Wina Anis, Abi Air Balang. TikTokers dah padu dah, tapi line up selebriti lagi power hampa. Antaranya kita ada Datuk Awi, Zaman Islam, Datuk Hatan, Krista Ben, Black Hanifah, Tomo, Ara Johari, Mama Ezzy. Hari pertama apakah dihiburkan oleh kumpulan senario reunion. Ingat apa semua, Gerbang Malam Food Festival at Pesta Pulau Pinang bawakan 200 menu makanan dekat hampa. Berlokasi dekat tapak Pesta Sungai di Pulau Pinang. Tunggu apa lagi apa semua, pakat mai lah ramai-ramai.